Assalamualaikum dan selamat datang lagi kita ke podcast Borak Baba-Baba. Hari ni kita ada tetamu eksklusif. Kita bawa daripada Basrah, Kuantan, iaitu Hanif Nazri. Okay, Dek. Macam biasa, setiap kali siapa datang podcast ni kita nak dia orang introduce dia punya self. Biodata kita. Biodata, okay, daripada nama, sekolah kat mana, asal usul, beranak kat mana apa semua. Cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nama diberi Ahmad Anis Syahmi. Oh, Syahmi. Ada Syahmi. Ada Syahmi. Bin Nazri. Okay. So Nazri tu nama ayah saya lah. So macam Sam juga. Style lah, macam hati lah. Nama ayah. Saya gabungkan. Hanif Nazri. Memang suka tiga orang. Tu yang kau net. Nazri buka lagi. Nazri ayah aku. Nazri ayah aku. Aku macam Okay. Sekolah kat mana? Sekolah rendah dekat Basrah, kampung saya. Sekolah rendah? Basrah? Lepas habis UPSR, zaman tu ada UPSR lagi. Oh, ambil UPSR? Berapa A? 3A, 4A gitu lah. Oh, so-so lah. Okay. Tak berapa nak pandai, tak apa nak bodoh sangat. Di pertengahan, okay? Masuk sekolah menengah? Dah tak sekolah lah, dah ngisap duduk kat jabatan. Dah aku sambung. Aku sambung Tafiz. Oh, Tafiz? Hafiz lah, 30 juzuk? Ya. Tafiz lah, tak. Tafiz gitu lah. Berapa juzuk ni? 30 gitu lah. 30, Alhamdulillah. Ui, nampak macam ni. Raga-raga, Cikano, Tafiz lah. Uish, tahniah tu. Aku tak tahu background kau. Ya, tu dulu. Macam Sam itu aku apa? Dia punya introduction oil and gas. Kemah hari. Macam mu Tafiz lagi kemah. Agama ada. Okey. Basic ke, yang basic je. Juzuk ni. Aku bangga. Topik lain. Serius aku bangga jadi kawan. Okey. Lepas pada Tafiz ke mana? Lepas pada Tafiz, aku balik semula kampung aku. Aku tak ingat aku sambung ambil SPM dekat College Tati. Oh, berapa A? SPM? SPM, alhamdulillah straight A. Tu adik aku. Aku tak ada A. Tak ada A? Tapi ada lah CJ lah. Aku ada CJ. CJ SPM lah. Yes. Lepas SPM tu kau ke mana? Lepas SPM tu balik kampung balik lah. Masa balik kampung tu memang nak fikirlah nak ke mana kan. Tapi sementara tu saya kerja di stesen minyak. Petropam? Ya, orang kata je. Share Petron lah? Katet? Share. Oh. Berapa ringgit bang? RM30. Kuning ke hijau? Kalau dapat hijau, dapat commission tinggi sikit kan? Tak ada, sama je. Itu je. Berapa lama dalam kat share? Dekat setahun juga. Lama. Tapi dah masa setahun tu, habis kerja aku lepak kat kedai abang aku. Sebab abang aku memang dah barber sebenarnya. Oh. Habis kerja lepak. Dan masa tu jugalah tertimbulnya style kat barber ni. Lepak kerja sambil borak dengan semua. Macam tak ada, dia stres lah. Apa semua fikir macam tu lah mula-mula kan. Mula-mula. Hai, let's go. Lepas tu? Habis je masa setahun tu. Masa tu aku memang dah decide bincang dengan family. Dah tak nak sama belajar lah kot. Nak kerja lah dengan usia masa tu 20-19 lah, saya tak ingat lah. Rasanya dah perlu kerja kot. Sebab aku ni beban. Jadi aku tak nak sambung beban lagi. Berat dah. Tambah beban. Okay, jadi aku tanya mak aku nak ambil kemahiran lah. Mak aku kemahiran dia. Barber lah macam abang kot lah. Boleh kerja dengan abang. So masa tu aku dah decide aku cari-cari tempat akademik barber. Mula-mula plan nak pergi kat KL tapi macam jauh sangat. KL tu kat mana kalau kau nak kerja? Water. Oh, water. Renyak sampai lunyat. Tapi tak ada rezeki kat KL. Aku masuk dekat Terengganu. Mak Barbershop. Oh, Mak Barbershop. Berapa tahun? Lama kok sebab masa tu PKP. Jadi kena quarantine. Jadi setahun lebih ada. Tak ingat lah.
Lama kot. Lepas habis tahun lebih tu, Hmm. baru aku balik semula duduk kat kedai abang aku. Masa tu baru-baru lagi lah, gunting pun mengarut lagi, kena maki dengan abang aku. Kena maki dengan customer pun pernah. Oh, abangmu garang? Natang tu. Oh, alik garang? Aku kalau dia di sini aku pijak muka dia. Tapi dia tak ada. Okey, betul. Sebab pernah suatu tu aku kena maki dengan abang aku. Sebab aku gunting memang mengarut masa tu, dia marah. Tapi dia marah aku depan customer. Jadi dia membuat aku down. Aku berhenti kat abang aku tu. Aku lari kat lain. Ke mana? Masa tu ada iklan aku nampak dekat Kolej Yayasan Pahang. Barber lah. Maknanya aku nak improve lagi lah. Oh, kau sama macam ni, adik baba yang siapa hang lah. Yes. Oh. Tapi aku best tamu. Senior lah. Ada senior, kau paling senior. Kalau adik ada masa tu, kau ambil air tak? Gua. Lepas tu? Lepas pada tu aku alhamdulillah aku diserapkan masuk di Flash and Block Barber Company. Flash and Block. Kalau ya aku hantar siapa tak kenal Flash and Block. Irfan Shelby. Ya, Sifo aku tu. Jadi start daripada aku masuk 2000, aku tak ingat 2019 something ke 2020. Maknanya itulah bermulanya aku startnya minat yang betul. Oh, barber ni rupanya memang style. Rupanya duduk kat abang aku rasa macam style dah. Pergi kat sana lagi style. Lagi terbuka. Rupanya banyak bukan sekadar gunting. Lagi dress up kau kat sana. Sorry. Dulu tengok kalau macam kat Instagram kau pakai baju bunga kan. Keluar jeans, kepala kain. Tak ada. Berapa lama kerja Flash and Block? 2 tahun lebih, 3 tahun lah. Oh, 3 tahun lama lah. 3 tahun aku di Flash and Block. Masa 3 tahun tu banyak dia aku belajar. Irfan, owner Flash and Block. Masuk senior saya. Dua-dua ni cikgu lah. Semua kawan-kawan Zahir masa tu, Haikal, Yo. Oh, Yo. Yo sekarang dekat Muar kan? Botok bodoh. Lepas tu banyak lah semua kawan saya, cashier, Wani, semua tu banyak ambil saya belajar dengan dia orang. Aku rasa seorang ni kau tak mention Badar. Badar sekejap masa tu, kenal tak kenal je. Abu. Maksud dia orang lah banyak belajar, banyak ajar. Banyak ajar saya dari segi bukan gunting je, pakaian, disiplin, cakap dengan customer. Kadang-kadang benda remeh pun kita tak ambil tahu. Oh, rupanya benda ni kena belajar. Contohnya remeh tu? Contohnya macam serve lah. Kebanyakan dia orang tekan pada serve customer lah. Customer masuk kena bagi salam. Selamat datang, Assalamualaikum, selamat datang. Kalau kedai aku sekarang masuk je lah. Okay, proper lah. Proper lah. Banyak lah aku belajar. Sebab apa keluar pada Flash and Block? Sebab saya nak tolong abang saya lah. Oh, sebab tu lah. Lepas sebab selama saya duduk kat sana, abang saya seorang. Jadi fikir-fikir balik, aku ada family. Dia pun dah ada kedai. Why not aku tolong dia, kembangkan lagi. Sebab aku dah banyak pandai dekat, taklah pandai sangat, dah ada. Why not dekat kampung ada satu kedai barber yang boleh buat ini, boleh buat itu. Masa tu aku fikir. Jadi aku minta berhentilah. Jadi aku tolong abang aku sampailah sekarang. Kiranya kan kau cakap abang kau pernah maki kau kan? Masa dia dekat mula kau belajar dulu kan? So sekarang kau boleh maki dia balik? Ya. Dulu dia maki aku, sekarang aku maki dia balik. Dua kali maki. Aku nampak sekarang kalau macam kat Alif Barbershop ni macam lebih kau berdonor daripada Alif. Tak ada. Sebenarnya kedai tu memang aku dengan abang aku. Okay. Berdekati family punya lah. Mak ayah aku pun banyak support. Cuma aku lah yang banyak handle. Dari segi gaji, sewa, apa semua. Kayaknya kau dalam Alif Barbershop ni adalah manager lah. Something like that. Oh. Hey, daripada like barber biasa tu naik pangkat manager. Tak ada lah. Bukanlah manager yang office punya style. Manager gamble orang panggil. Okay. Selama kau jadi barber ni, apa achievement kau yang kau dapat? Ada. Masuk better ke? Pernah menang kedai terbaik ke? Kedai terbaik. Kedai tercantik berserah ke? Simpang mau. Ada. Sebenarnya achievement ni tak ada lah yang menang better tu, tak ada. Tapi banyaklah juga masuk better. Menang? Tak pernah menang semua. Kalah belaka? Kalah belaka. Top 10 pun tak pernah. Oh.
memang kalah lah. Memang tak ada elak. Dari kecil sampai besar. Tak tahu benda silap. Tapi Mok pun dah kecil. Dah kecil. Nama macam tak pernah kecil besar. Mari bertumbuk tu. Okey. Tak ada lah, cuma maknanya bagi aku rasa benda yang aku bangga kat diri aku, kedai abangku aku mungkin daripada kedai yang biasa kan, kampung. Aku dah tak adalah buat yang kau-kau punya. Biasa-biasa. Tapi lebih Proper. bermacam-macam. Mungkin dulu orang kampung-kampung gunting je lah, gunting lah bang, kemas lah, sekolah lah. Tiba-tiba dekat Berserah ada buat ni, ada buat itu. Macam woi, Satu yang big lah. Ya. Dulu Berserah ada macam ni. gitu lah lebih kurang. Tak ada yang best lah, tak ada achievement tu bagi aku tak ada lah. Okay, tu achievement kata tak ada kan. Benda paling worst. Busuk. Benda yang paling kata teruk lah dalam baba kau, masa kau dalam bidang baba selama kau jadi baba ni. Apa pengalaman yang buruk lah kau pernah alami? Pengalaman yang buruk Muka tak cakap. Hey, Muka je cakap. Tak adalah buruk sangat. Tu orang kampung geli-geli lah. Oh, geli-geli ya. Apa dia? Dapat customer bapuk. Benda-benda tu lah. Benda tu rasa macam nightmare untuk kau. Gampang je. Cabok lah. Siapa nama bapuk? Tak tahu. Tak payah tanya. Tak ada lah buruk. Okey, alhamdulillah lah setakat ni. Aku agak tak ada lah benda buruk tu datang. Kiranya dalam kedai situasi okey. Kalau macam kedai kau kira commission ke gaji basic ke? Tak ada. Untuk kedai aku kita orang pakai sewa kursi. Pasal kursi. Rate harga sewa kursi? Harga sewa kursi 25 satu hari. 25 satu hari. Gunting, harga gunting? Harga gunting 15 hingga ke 20. Harga murmur je. Nak cari mana kampung. Kalau kampung pun tak ada lah orang nak gunting sampai harga 30. Nak free pun boleh. Pandai kecek kita beri. Uish, Ya. betul. Bang saya tak ada duit bang. Aku bagi free. Jangan curi. Boleh pula curi tu. Macam mana nak curi gunting apa? Tahu. Aku dicuri susah. Alhamdulillah tak ada. Okey lah. Okey, kata-kata semangat untuk baba-baba ataupun Kata-kata fresh semangat. baba ke. Sebenarnya aku tak layak nak bagi benda ni. Sebab aku pun baru lagi. Apa bagi tahu je. Tak kisahlah buat benda-benda. Mancing ke, baba ke, nak ngorek awet ke. Buat sungguh. Sungguh. Effort tu kena penting. Ya. Kira kalau kita ni masuk battle berkali, kalau kalah sekalipun, effort tu kena ada. Effort kena ada. Jangan putus asa. Ya, masuk je. Aku pun masuk je. Aku tahu aku kalah tapi aku masuk je. Aku pun tak tahu apa. Something like that. Okay, kita ada baba event untuk bulan 11 ni. Serius lah? Ada baba event. Bulan 11 ni? Bulan 11 ni. Tahun ni? 20 hari bulan 11 dekat Berjaya Mega Mall. Kita ada kelas sekali dengan baba battle. Dua-dua sekali? Dua-dua sekali. Gila. Dalam kelas tu kita ada 4 pula kelas tau. Yang pertama kita ada long train. Kita ada kelas perm, kita ada kelas karate dan kita ada kelas fast fit. 4 sekali? Satu kelas? Ya, tak silap aku kau antara educator dalam tu. Oh, aku Kira kalau kita war-warkan, tak ada. kita jemput penonton-penonton yang tengok kita. So, nantikan di Mega Mall, Baba on screen. Aku akan mengajar, bukan mengajar, lebih pada berkongsi. Aku dengan sifu aku, Saleh, akan berkongsi lebih detail lah mungkin tentang perm. Wah, perm. Master of perm. Okay, terima kasih banyak-banyak Anik atas perkongsian untuk hari ni. Terima kasih sebab hadir jauh-jauh. Tak ada jauh. Daripada Berserah ke Cenor. Terima kasih banyak. Sama. Guys, nantikan next video untuk Borak Baba-Baba. Borak kacik.